Abang, kami daripada Majalah 8. Kami nak tanya, abang dah lama berniaga sini? 37 tahun macam itu lah. 37 tahun, lebih kurang sama dengan umur saya lah. Hasta la vista, baby. So kami sekarang dekat market air hitam Pulau Pinang. Kat sini banyak benda-benda rare, tapi yang paling rare pernah kami buat sepanjang channel ni wujud ialah yang ini. Jual air. Nama dia Disco Cafe Corner. Dia memang ada lagu, tapi kami suruh dia off sebab bising sangat. Dia baru buka ni. Dia buka malam je, pukul 6 sampai tengah malam macam tu. Dia jual air saja, dan yang bestnya air yang dia jual tu tak kira lah Milo ke Nescafe ke kopi apa semua tu, dia menggunakan susu lembu fresh. Susu lembu tu juga dia rare sebab dia masak balik susu lembu tu dalam periuk tembaga. Itu yang menyebabkan kami tertarik untuk membuat review. Jom kita interview dia. Abang, kami daripada Majalah 8. Kami nak tanya, abang dah lama berniaga sini? Dekat ada lah, dekat lebih kurang 37 tahun macam itu lah. 37 tahun, lebih kurang sama dengan umur saya lah. So ini abang jual air saja? Ya, kami jual susu lembu saja. Boleh campur benda-benda yang abang nak suka lah. Kalau abang rasa coklat ada, rasa Milo ada, rasa kopi ada, itu rasa yang itu. Kalau tak ada rasa apa, nak plain saja, boleh rasakan susu lembu. Susu lembu fresh? Freshnya abang. Setiap hari? Ada. Ya, setiap hari bang. Ada depan di sini bang. Okey, terima kasih bang. Okey, thank you. Kita kembali ke Sri Pentas. So dia ada macam-macam, nak makan telur dengan apa semua. Tapi memang inilah keunikan Pening sebenarnya. Memang kita tak ada dekat tempat lain.